Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2022, kertas 2 soalan 10. So tajuk dia ada pengamilan. Okay. So ini Raja menunjukkan kali lurus AB mengira lengkung lah pada titik A. Dia minta kami cari kecuali tangent kepada lengkung pada titik A. Okay. So dia beri kami persamaan y square sama dengan x plus 9. So perumusuk y sama dengan x plus 9 kuasa 1/2. So perumusuk dy per dx sama dengan 1/2 punca kuasa 2 bagi x plus 9. So apabila x sama negatif 5, so dy per dx kami ganti dengan itu x tu kami ganti dengan negatif 5 lah. So negatif 5 plus 9. So sini kamu akan dapat 1/4. So masuk kecuali tangent kepada lengkung pada titik A adalah 1/4. Okey, B tu ruas rantau berorek. Okey. So ruas dia kamu nak kamil darah pasti X atau kamil darah pasti Y pun boleh lah. So ini saya guna saya kamil terhadap paksi X. Okey, so saya bahagikan dia kepada dua bahagian. So macam ni lah. Okey, bahagian A tu, bahagian kiri ni ada lengkung, bahagian B ni kamu boleh guna jadi dia trapezium lah. Okey. Tapi sebelum tu mau cari nilai H dahulu. Okey. So y square sama dengan x plus 9. So apabila x sama dengan negatif 5, so y square sama dengan negatif 5 plus 9 sama dengan sebelum masuk y square sama dengan 4. Okey. So bermaksud y sama dengan plus minus 2. H lebih besar pada sifar, sebelum masuk H sama dengan 2. Okey. So sekarang kami sudah boleh cari dah. Okey. So sekarang luas kawasan berorek sama dengan K. So saya tapi belum habis lagi ya. Saya mau lagi satu maklumat K. Untuk persamaan lengkung ni saya maukan dia y sama dengan sifar. Okey. Apabila y sama dengan sifar, sebelum masuk x plus 9 sama dengan sifar, sebelum masuk x sama dengan negatif 9. Okey. Maksud saya nak sebab saya nak guna ni mah. Okey. Sebelum masuk kamil negatif 9 sampai negatif 5 pakai persamaan lengkung tu. Persamaan lengkung tu adalah x plus 9 power 1/2. Kamu guna dari sini mah. Okey. Ini adalah kamil darab x. Kamu tambah dengan trapezium tu. Okey, trapezium 1/2. Okey, lepas tu hasil tambah dua sisi yang selari adalah berapa? 3/2 tambah 2. Lepas tu dah harap dengan tinggi trapezium tu, iaitu 5. Okey. So sini kamu akan dapat sini adalah 2/3. Okey. Sini 1 is x plus 9 power 2 sini jadi 3/2. Okey. Sini negatif 5, negatif 9. Sini terus tambah satu nilai 3/5/4. So sini langkah ganti kamu mesti mau tulis lah. So sini saya tak tulis langkah ganti kamu mesti mau tulis dalam exam. So sini kamu akan dapat 8 tolak sifar tambah 13/5/4. So this one final answer 14 1/12 unit square. C tu isi padu jandaan dalam sebatan pi apabila rantau yang dipasasi oleh lengkung kali lurus y sama h, paksi y dan paksi x dikisarkan melalui 360 pada paksi y. Okey. So kamu jangan ikut balik rantau yang berorek. So sekarang rantau yang dimasukkan adalah sini keseluruhan ini. Okey. So sini macam mana kamu nak cari? Ini nak guna luas pula. Okey. So persamaan dia y square sama x plus 9. So sini kami mau rearrange. So x sama dengan y square minus 9. Sini sebab ini kami mau kamil terhadap y mah. So sini kami perlu ambil x square lah. Sebelum so x square sama dengan y power 4 tolak 18 y square tambah 81. Okey. So sekarang boleh dah. So isi padu sama dengan pi. Kami nak ambil dari mana ke mana? 0 hingga ke 2. Sebab h sama dengan 2 So bagi persamaan tu lah. So iaitu y kuasa 4 tolak 18 y square tambah 81 dy. So sini selepas kami y power 5/5 tolak 6y cube tambah 81y. Ni 20.
So sama juga, langkah ganti had atas dengan had bawah mesti mau tulis lah. So sini saya tak tulis. So sini kamu akan dapat 1202 per 5 minus 0. So sini kamu dapat 1202 per 5 pi unit cube.